Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya satu soalan boleh Ustaz? Boleh, insyaAllah. Mengenai puasa. Ya. Bagaimanakah nak menjadikan puasa itu berjaya dan diterima Ustaz? Okey, baik. InsyaAllah saya akan cuba jawab soalan akak tu. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Bagi menjawab soalan berikut, marilah sama-sama kita merenung ayat suci Al-Quranul Karim dalam surah Al-Hajj ayat 18. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Salah satu tujuan puasa adalah untuk mendapat kesucian diri. Ia tidak akan dapat dicapai dengan hanya menahan lapar dan dahaga sahaja, tetapi mampu mengekang keinginan-keinginan kotor, hawa nafsu yang sentiasa bergelora. Apabila hati kita bersih, perangai dan kelakuan kita akan terarah kepada perkara yang baik dan positif, sehingga mampu mencapai objektif utama puasa, iaitu takwa, sebagaimana disebut, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Perkataan takwa dalam ayat ini disebut dalam bentuk fi'lul mudhari', yang bererti ketakwaan tersebut harus berterusan dan ada di setiap masa dan ketika. Nilai ketakwaan harus istiqamah di dalam bulan Ramadan serta di bulan-bulan yang lain juga. Jangan hanya menjadi penyembah Ramadan, iaitu hanya beribadah dan berbuat baik di bulan Ramadan sahaja, tetapi kembali melakukan perkara yang jelek dan tidak baik di luar Ramadan. Puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata ulama, adalah dilihat dari sudut prestasi ibadah dan ketaatan kita selepas Ramadan. Apakah ia sentiasa meningkat atau berkurang? Orang yang berjaya puasanya adalah mereka yang berjaya menyucikan jiwanya dan selalu berusaha membersihkan dirinya daripada dosa dan istiqamah mentaati perintahnya serta menjauhi larangannya di sepanjang masa. Justru itu, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita merenung dan bermuhasabah diri, menilai semula amalan-amalan kita serta menghitung kekurangan yang ada, apakah diterima Allah atau sebaliknya. Jadi secara rumusannya, nak menjadikan ibadah puasa kita berjaya dan juga diterima, mesti melihat kepada prestasi ibadah dan ketaatan kita semasa bulan Ramadan dan juga selepas bulan Ramadan. Jadi bila mana kita dapat menguasai kedua-dua keadaan itu, maka insya-Allah puasa kita akan diterima, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan yang diberikan tadi Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.